Tapi saya juga diserang oleh kumpulan-kumpulan yang saya namakan sebagai penjilat. Bukan kupai, penjilat presiden parti saya. Brother, kau nampak orang serang kau je. Kau tu hari-hari serang presiden parti boleh pula ya. Rottweiler. Orang yang bergaji di bawah Tun Faisal. Dia main fitnah pula dah. Macam orang tak tahu yang kau tu duk makan dedak dari siapa. Saya dah bagi tahu kepada presiden, tenanglah, suruhlah semua anjing-anjing penjilat ni, paria-paria ni bertenang. Oh, nak suruh orang lain bertenang. Kau tu hari-hari duk menyalak macam anjing boleh pula. Semua jadi pelik. Pasal apa pembangkang lemak? Saya bagi tahu kerana puak-puak ni sedang dipegang telur oleh Anwar Ibrahim. Jadi tu sebab dia lembab. Brother, Tok Hamzah tu ketua Pembang kan. Kau nak tuduh Tok Hamzah kan kena pegang telur ke? Jangan sampai kepada presiden yang tengah bercuti di London, saya bagi tahu jangan sampai Cikgu Bat dedah kes-kes apa yang Anwar sedang pegang. Dedah. Saya pun terfikir juga, daripada kes ni didedahkan oleh Anwar dekat dengan pilihan raya besok, lebih baik saya dedah. Dedah. Budak tadika pun dah berjanggut nak tunggu kau punya dedah. Jap. Pasal isu Zara tu bila kau nak dedah? Kepada presiden, jangan fikir maruah kamu je. Oh, serang kamu, serang keluarga kamu menggelupuk. Tan Sri, saya pun ada maruah. Keluarga saya pun ada maruah. Kan? Brother, sebenarnya cara dan tindakan kau sendiri yang campak maruah keluarga kau sekelongkang. Tan Sri Presiden tak pernah kata apa kat kau, tapi apa pasal kau pula yang meroyan sakan. Kau gaduh dengan orang lain sampai nak kena saman, tak pasal-pasal presiden pula kau nak babitkan.